Hai guys, Assalamualaikum. So welcome back to this channel. First of all, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang Muslim. Terima kasih sangat-sangat sebab dah klik video ni. Okay, saya harap sangat korang boleh like, share and subscribe. Okay, daripada korang, kalau boleh like, tolong like. Kalau boleh subscribe, tolong subscribe. Sebab dia sangat membantu untuk saya punya channel punya growth. So yeah, this is my problem. I hate this. Seperti mana korang tahu, tak tahu korang tahu, aku tak tahu. Okay, kalau mereka dah follow saya daripada awal atau mungkin korang mungkin baru. So just for your information, saya dah start journaling like in January this year. Jadi seperti mana korang nampak kat tajuk, hari ini saya akan tunjuk what is in my journaling book. Journaling effect puasa. Journaling bag. This is my pencil box. Ni jujurnya saya tak ingat kat mana saya beli sebab saya yakin dan percaya ini orang bagi. Saya rasa ni macam kawan saya bagi dekat program sekolah. So dalam pencil box ni, nak buka ke? Pencil box rasa kan benda basic je. Saya nak pencil macam baik sedikit. Macam buat sedikit, buat sedikit. Saya akan bawa ni ke mana-mana sahajalah. Sekiranya saya bawa saya punya journaling bag. Journaling bag. Korang jangan terkejut, ada sebab kenapa journaling bag saya macam ni. 3, 2, 1. Tada! Yes, aku tahu. Ini memang nampak macam bag telekung kan? Yes. Ini memang asalnya bag telekung, tetapi nak adakan cerita, telekung adik saya yang menggunakan bag ni dulu sudah tidak muat dan sudah tidak digunakan. So mesti korang tanya-tanya, habis tu kenapa tak recycle bag yang sama untuk isi telekung baru? Jawapannya adalah kerana apabila telekung baru itu dibeli, bag ini sudah tidak ditemui. Adik saya letak mata rata. So dia nakkan cerita, fast forward, kita orang hari tu kemas rumah sempena Ramadan dan saya jumpa bag ni. So saya fikir macam, saya kemas rumah sempena Ramadan, about 2 weeks ago. So nakkan cerita, saya guna je lah bag ni untuk isi barang-barang saya untuk journal. Secara rasmi ni dia menjadilah bag journal saya. So first of all, kat luar kalau korang nampak kat sini dia ada kitchen. Ini kitchen ni saya tak ingat sebab apa, tapi yang pasti daripada 4 finger lah sebab ada tulisan 4 finger kat situ. Ni lah je. Rupa je. Nampak tak ada pegang ayam tu kan? Okay, so ada apa dalam bag ni? First of all, korang akan jumpa pen akrilik. So ini adalah set pen akrilik yang di mana dia ada 12 warna. Saya rasa, seingat saya beli ni dekat MBS. So dia banyak warna-warna basic lah. Basically warna-warna dia dah tulis kat belakang ni lah. Setiap kod-kod dia ada warna apa. So barang kedua korang akan jumpa adalah pensel warna Stabilo. So ni pensel warna basic, dia beli RM2 je. Dia ada 12 warna plus tambah satu warna percuma which is warna gold. Yes, ada risai kat belakang betul, di bawah batuk. So yeah, ni je lah. Sebab dalam journal saya suka buat macam corak-corak, saya suka lukis, saya suka warna lah. So therefore saya akan guna Stabilo ni and also like ni. Okay, seterusnya dalam bag journal saya ni korang akan jumpa, saya bawa satu buku, buku ni special. Tajuk dia Hidup Tidak Seringkali Baik-Baik Sahaja. Teacher saya beli buku ni waktu last day kita orang kat sekolah, which is waktu hari last paper SPM. So dia adakan saya ini dengan naskah Al-Quran lah. So buku ni saya baca. Dia adalah dia penuh dengan nasihat-nasihat yang which is dipetik daripada, saya rasa, penulisan tokoh ilmuwan ni, Syekh Mustafa Al-Ghulaimi. Lagi ada dalam bag saya ni adalah saya punya diary. Yes, this is my diary. Very basic, beli kat kedai runcit mana-mana je buku ni sebenarnya, buku lot ni. So my diary lah, saya tulis dalam ni apa yang saya rasa, apa-apa je lah yang berlaku hidup saya. Cuma I don't know about you guys, some people kan diorang tulis entry ke setiap hari kan, macam diorang ada daily entry kan. Saya tulis macam seminggu sekali, 2 minggu sekali sebab I don't know lah, supaya saya ada benda nak tulis dalam ni, faham tak? The next thing yang ada dalam saya punya bag ni adalah my journal. Tada! So ini, cover dia. Buku ni boleh kena RM2 je, basic je kan. And then saya ada beli buku lain juga dekat City Light Bookstore. Waktu tu sebab saya tengah cari buku untuk adik saya. So saya beli buku nota baru.
this is my new journal soon to be. Maksudnya kalau dia dah habis nanti, saya akan sama dalam macam tu. So basically itu adalah apa yang ada dalam saya punya journal black. Apa journal black?